Trend zaman sekarang, ramai yang sanggup belanja RM15 hingga RM20 sehari untuk secawan kopi premium. Nampak kecil tetapi dalam sebulan jumlahnya boleh mencecah RM600. Sekarang kita bandingkan dengan emas. Harga 1 gram emas hari ini sekitar RM590 per gram. Bermakna nilai kopi premium sebulan sebenarnya sudah cukup untuk membeli sekurang-kurangnya 1 gram emas. Bezanya kopi itu habis dalam masa 10 minit. Nilainya sifar selepas diminum. Tetapi 1 gram emas yang anda simpan akan terus ada, malah berpotensi meningkat nilainya dari tahun ke tahun. Bayangkan jika anda tukarkan belanja kopi premium setiap bulan kepada 1 gram emas. Dalam masa 5 tahun, anda dah boleh kumpul lebih 60 gram emas. Itu bukan sahaja simpanan, tetapi aset sebenar yang boleh diwariskan atau dicairkan bila perlu. Persoalannya, adakah anda mahu biarkan duit anda hilang setiap hari untuk kepuasan sementara atau tukarkan ia kepada emas, aset yang kekal bernilai sepanjang zaman? Dengan akaun Emascap, anda boleh mula serendah RM100 tanpa perlu tunggu gaji besar. Bagi yang berminat untuk mulakan simpanan emas bersama Republic Gold, anda boleh klik link di bio saya atau PM saya. InsyaAllah saya akan bantu guide sebaiknya.